Kebanyakan orang Malaysia yang ada banyak duit, mereka bekerja keras, kumpul duit. Tapi cara mereka simpan duit tu sebenarnya perlahan-lahan buat mereka rugi. Kita selalu diajar lagi banyak duit dalam bank, lagi selamat. Tapi hakikatnya yang betul-betul faham kewangan, mereka tak akan simpan duit mereka sepenuhnya di bank. Bukan sebab bank tak bagus tuan-puan. Bank bagus, ASB bagus, tabung haji pun bagus, fixed deposit pun bagus. Tapi ada satu perkara yang orang ramai terlepas pandang, iaitu semua simpanan yang saya sebutkan tadi masih berada dalam satu kategori yang sama, iaitu wang fiat. Masalah besar dengan wang fiat ni tuan-puan, nilainya boleh menurun tanpa kita sedar setiap tahun. Sebab itu, orang yang benar-benar menjaga kekayaan, mereka akan buat satu perkara yang sangat simple. Mereka diversify sebahagian simpanan kepada aset emas. Bukan sebab nak cepat kaya, tapi sebab emas melindungi nilai simpanan mereka. Saya bagi satu contoh mudah. Awal tahun lepas, 1 gram emas bernilai sekitar RM400. Hari ini, 1 gram yang sama, nilainya dah pemecah lebih daripada RM650. Maknanya tuan-puan, walaupun harga barang semakin naik, tapi nilai simpanan tetap terjaga bila mana anda simpan dalam bentuk emas. Jadi bagi mereka yang ada simpanan contohnya RM10,000, RM300,000 ataupun lebih, biasanya mereka akan convert sebahagian sahaja kepada bentuk emas. Bayangkan 10 ataupun 15 tahun akan datang ketika nilai duit semakin susut, harga barang semakin melambung. Tapi emas yang kita simpan hari ini masih mengekalkan kuasa belinya. Jadi bagi anda yang dah menonton video saya ini, ada simpanan yang kukuh tapi bukan dalam bentuk aset emas, mungkin dah tiba masanya untuk anda alihkan sebahagian kekayaan dalam bentuk emas sebagai pelindung nilai kekayaan anda. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Ya, saya bimbing cara bermula, terus isi barang saya dekat bawah. Assalamualaikum.